bersinar berkelipan dan menerangi keindahan malam. Tanpamu bulan, malam kegelapan. Tanpamu bintang, hilanglah keindahan. Setiap yang bermula, pasti akan berakhir. Namun, sebuah pengakhiran yang indah adalah apabila kehidupan itu diisi dengan bakti yang tidak pernah terhenti. Pada tanggal 30 Mac 1970, di Hospital Universiti Kuala Lumpur, lahirlah seorang anak kecil yang diberi nama Fadilah binti Awang. Takdir kehidupan yang menantinya bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Beliau dibesarkan di bumi Taiping, Perak, sebagai anak bongsu, anak keempat daripada 4 orang adik-beradik. Namun, sebelum sempat mengenali belayan seorang ibu, takdir telah memisahkan mereka. Ketika usianya baru mencecah 8 bulan, bondanya, Fauziah binti Haji Mahmud, telah kembali ke rahmatullah akibat penyakit kanser. Kehilangan itu menjadi luka pertama dalam perjalanan hidupnya. Sejak kecil, beliau belajar bahawa kehidupan bukan sekadar tentang memiliki, tetapi tentang menerima dan terus melangkah. Ayahandanya, Awang bin Ismail, menjadi tonggak kekuatan keluarga sehingga beliau juga dijemput Ilahi pada tahun 2009. Kehilangan demi kehilangan tidak pernah mematahkan semangat seorang anak yang membesar dengan penuh ketabahan. Langkah pertama pendidikannya bermula di SRK Convent Aulong, Taiping dari darjah 1 hingga darjah 4. Kemudian, beliau meneruskan persekolahan di SRK Marian Convent. Ketika di tahun 6, perjalanan hidupnya sekali lagi berubah arah apabila separuh tahun dihabiskan di Marian Convent dan separuh lagi di SK Pusat Jetih, Besut, Terengganu. Alam persekolahan menengah pula membuka lembaran baharu di SMKA Tok Jiring, Kuala Terengganu, yang kini dikenali sebagai SMKA Datuk Haji Abbas dari tahun 1983 hingga 1987. Selepas tamat persekolahan, hasrat untuk melanjutkan pelajaran terpaksa dipendam. Kekangan ekonomi memaksanya melangkah ke alam pekerjaan. Beliau bekerja sebagai kerani kilang di Sutera Semai Nursery. Pada usia yang muda, beliau memahami bahawa kadangkala impian perlu ditangguhkan demi meneruskan kehidupan. Tetapi, sesungguhnya Allah tidak pernah memadamkan impian seorang hamba yang sabar. Pada 16 April 1992, beliau mendirikan rumah tangga bersama insan tercinta, Jasninata bin Mat Said, seorang anggota VET 69 Komando Polis Diraja Malaysia. Dari penyatuan dua hati ini, lahirlah 4 permata yang menjadi penyeri kehidupan, Nur Afika Amira, Nur Aina Nabila, Muhammad Adib Azri dan Muhammad Aiman Irham. Hari ini, keempat-empat cahaya mata itu telah berjaya menamatkan pengajian dan melangkah ke alam pekerjaan. Malah, kebahagiaan beliau semakin lengkap dengan kehadiran seorang cucu tersayang, Luth Anaki, yang kini berusia 5 tahun, penawar rindu dan pengubat lelah di usia senja. Tahun 1993 menjadi titik perubahan apabila beliau diterima melanjutkan pengajian di Maktab Perguruan Ipoh dalam bidang pengajian Melayu selama 2 tahun, dari 1993 hingga 1995, beliau menimba ilmu dan mengasah cita-cita yang sekian lama terpendam. Tanggal 11 Disember 1995, bermulalah sebuah perjalanan yang bakal menyentuh ribuan kehidupan. Beliau memulakan khidmat sebagai guru di SK Ho Seng Ong Methodist. Di situlah, seorang guru bernama Fadilah mula mengenal erti sebenar pengorbanan, datang awal, pulang lewat, menyiapkan buku latihan dan menjadi pendengar setia kepada anak-anak murid. Setelah hampir 7 tahun berbakti, beliau meneruskan perjuangan di SK Tasik Dermawan bermula 1 Jun 2002. Perpindahan itu bukan sekadar pertukaran tempat, tetapi membawa bersama murid-murid dari sekolah lama yang turut berpindah ke sekolah baharu. Di SK Tasik Dermawan, beliau menabur bakti selama lebih 17 tahun. Ribuan murid silih berganti, namun kasih seorang guru tidak pernah berbelah bahagi. Dalam kesibukan mendidik, beliau tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Pada tahun 2009 hingga 2012, beliau berjaya menamatkan pengajian di Open University Malaysia, OUM,
melalui program anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia membuktikan bahawa usia bukanlah penghalang untuk terus belajar. Kemudian, pada 16 Disember 2019, beliau melangkah ke destinasi terakhir dalam kerjaya perguruannya, SK Bandar Baru Putera. Di sinilah beliau mengakhiri perjalanan sebagai seorang pendidik. Walaupun tempuhnya tidak sepanjang sekolah-sekolah sebelumnya, kehadirannya meninggalkan kesan yang mendalam dalam hati rakan-rakan dan anak-anak murid. Lebih 3 dekad telah berlalu. 3 buah sekolah, ribuan anak murid, tidak terhitung jumlah buku yang ditanda, tidak terkira nasihat yang dititipkan, dan tidak terhitung doa yang dipanjatkan buat setiap insan yang pernah hadir dalam hidupnya. Hari ini, tirai perkhidmatan rasmi seorang guru bernama Fadilah binti Awang akhirnya dilabuhkan. Persaraan bukanlah pengakhiran sebuah perjuangan. Ia hanyalah sebuah noktah pada lembaran kerjaya dan permulaan kepada sebuah kehidupan yang lebih tenang bersama keluarga tercinta. Buat Cikgu Fadilah, terima kasih kerana membuktikan bahawa seorang guru tidak semestinya lahir dalam kemewahan, tetapi lahir daripada hati yang ikhlas untuk memberi. Kehilangan ibu sejak bayi, kepayahan hidup, dan pelbagai ujian yang ditempuhi tidak pernah memadamkan cahaya yang ada dalam diri seorang pendidik. Sesungguhnya, seorang guru mungkin akan meninggalkan bilik darjah, tetapi jasa dan kenangannya akan terus hidup dalam hati anak-anak didiknya. Selamat bersara, Cikgu Fadilah binti Awang. Semoga setiap langkah selepas ini dipenuhi kebahagiaan, kesihatan yang baik, dan keberkatan yang tidak putus-putus. Kerana sesungguhnya, jasa seorang guru tidak pernah bersara. Terima kasih, Cikgu, kerana telah mengajar kami bukan sekadar membaca dan menulis, tetapi juga tentang erti kehidupan. Bulan dan bintang bersinar berkelipan dan menerangi keindahan malam. Tanpamu bulan, malam kegelapan. Tanpamu bintang, hilanglah keindahan. Ini kisah tentang bulan. Persahabatan yang coba kami eratkan, moga berkekalan selamanya. Begitulah kami hidup 5 sekawan, sesama berjanji, susah senang dirasa. Di bawah sinaran cahaya bulan bintang, menjadi saksi janji kami